Tangisan anak suspek pencuri ayam ni buat ramai sebab gila, sampaikan wakil rakyat sendiri bersuara desak pelaku yang pukul ayah dia beramai-ramai itu ditangkap. Cerita ni bermula pukul 1.30 pagi Jumaat 24 Julai kat sebuah kampung kecil bernama Juwuk Legi kat Bali. Ada seorang lelaki, kita panggil dia KD, kantoi menceroboh masuk pondok orang sebab cuba nak curi ayam. Kat kampung ni, dorang ada satu benda panggil kulkul bulus, macam gong kayu tanda kecemasan. Bila bunyi je benda ni tengah malam, bukan seorang dua tahu yang keluar. Satu kampung keluar serbu. Malam tu, bila kulkul berbunyi dan polis sampai kat tempat kejadian pukul 2 pagi, KD dah pun tak bernyawa. Motosikal dia hancur dibakar orang kampung. Tapi video yang korang tengok viral tu bukan video masa dia kena belasah. Video tu dia ambil masa pengebumian arwah. Bayangkan, anak bongsu dia yang baru je berumur lebih kurang 7 tahun, berdiri tengah-tengah orang sekampung, meratap panggil ayah dia yang dah tak bernyawa lagi. Benda ni lah yang buat satu Indonesia luluh hati. Siapa KD ni sebenarnya? Dia ni berumur 38 tahun dan kerja sebagai buruh kasar je. Musim cengkeh dia jadi pemetik, kalau tak ada, dia ambil upah mencangkul. Dia tinggalkan isteri dan 3 orang anak. Yang sulung dah kahwin, yang kedua baru umur 13 tahun dan yang bongsu tu lah yang 7 tahun tadi. Paling sedih, menurut isteri dia, 3 hari sebelum kejadian, KD baru je habis langsaikan tunggakan yuran sekolah 2 anak dia sebanyak 2.7 juta rupiah atau lebih kurang RM700. Lepas je bayar tu, dia terus keluar rumah tanpa cakap apa-apa kat sesiapa. Dan itu kali terakhir dia dilihat hidup. Sedih kan? Tapi korang jangan cepat hukum dulu, sebab cerita ni ada 2 sisi. Rupa-rupanya polis sahkan KD ni ada rekod jenayah curi cengkeh tahun 2018 dulu. Motosikal yang dibakar tu pun rupanya motor curi. Dan malam dia kantoi tu, dalam beg dia dah siap sedia ada pisau, lastik dengan batu-batu kecil. Penduduk kampung pula bukan mengamuk sebab dia curi ayam biasa tau. Ayam yang dia cuba curi tu ayam sabung yang harganya mahal gila. Ramai orang kat situ cari makan dengan bela ayam sabung. Siap ada yang buat pinjaman bank lagi semata-mata nak bela ayam ni. Sepanjang tahun ni je dah ada 6 kes curi ayam dilaporkan kat balai dorang. Jadi bila kulkul berbunyi je malam tu, yang keluar serbu bukannya nak tegakkan keadilan sangat, tapi dorang ni memang dah lama simpan dendam dan geram. Kat situlah wujudnya tragedi. Bak kata pepatah, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Sebab nak hukum seorang pencuri, 5 buah keluarga hancur sekaligus. Sebab sekarang ni 5 orang penduduk kampung dah ditahan polis jadi suspek. Umur dorang dari 21 sampai 58 tahun. Dorang disiasat sebab kes pukul beramai-ramai sampai mati yang boleh bawa hukuman maksimum 12 tahun penjara. Walaupun keluarga suspek cakap tu cuma nak pertahankan diri sebab KD bawa senjata, mahkamah belum putuskan apa-apa lagi. Malingnya yang balik menantang ipar saya, mau membunuh ipar saya. Tapi yang paling buat ralat sekarang ni, ramai sukarelawan mula kutip derma bukan je untuk anak-anak KD, tapi untuk anak-anak 5 orang suspek tu juga. Jadi ini adalah anak dari tersangka pengeroyokan yang berada di Juwuk Legi. Ini saya ke sini dari tim relawan Nangetong untuk menyerahkan donasi yang kemarin digalang di sosial media. Sebab dorang pun ada anak isteri yang tengah tunggu kepulangan dorang kat rumah. Korang tahu tak apa yang paling pilu? Masa keluarga KD datang ambil jenazah hari tu, dorang sebenarnya dah setuju sign surat damai sebab tak tahu cerita sebenar. Tapi bila dorang buka phone dan tengok sendiri video keadaan arwah yang tersebar tu, terus dorang tarik balik surat tu dan tuntut keadilan kat mahkamah. Tangisan budak tu betul-betul buka mata ramai pihak. Wakil rakyat, kementerian, sampai Gubernur Bali turun padang bagi amaran keras. Peguam terkenal Hotman Paris terus offer nak tanggung yuran sekolah. Ada ahli politik janji nak sponsor sampai universiti, dan kerajaan hantar pakar psikologi. Tiba-tiba je semua orang nak tolong. Tiba-tiba semua orang peduli. Tapi sayangnya ayah budak tu dah tak ada. Pakar undang-undang jenayah cakap benda macam ni selalu berulang sebab rakyat dah mula hilang percaya pada sistem keadilan. Bila rakyat rasa undang-undang tu lambat, dorang ambil tindakan sendiri. Dan selalunya yang jadi mangsa bukan pencuri besar yang sapu duit berkepuk-kepuk, tapi pencuri kecil yang sekadar mencuri untuk alas perut.